Panas Jom. Panas. Tapi api dia rasa lagi panas. Okay, hari ni kita ada satu Land Rover. Land Rover ni special sikit. Dia pakai enjin 2.0. Selalunya Range Rover enjin dia mesti besar 3.0 ke atas macam tu lah. Jom kita tengok apa beza dia. Kita nak drain minyak luar, kita nak pakai vacuum. Sebab berat lah nak angkat Range Rover ni. Ngantuk nampak rambut macam ni, macam hutan. Kita drain dari sini guys. Jadi tempat dipstick dia. So kita nak guna vacuum lah. Kita ambil ni, lap sikit. Dan kita masuk sini lah. Masuk sampai dalam guys. And then kita boleh buka. Ini yang shower pagi-pagi kat sini. Macam masuk tu, tarik je. Ni. Betul kan? Macam dekat Sungai Kelang. Kita orang pernah servis dulu 7 bulan lepas lah kan. Kita masuk Land Rover ni 6 liter. Kita drain balik 6 liter. Nak cakap kan, minyak kita ni tak hilang bila guna. Minyak kita guna hari ni 5W30 lah. Ini pun tak habis tarik lagi tau. Okay guys, dah settle drain. Kita tutup balik, masuk balik, kan hilang kan. Right. Sini tempat oil filter dia. Okay, kita kena pakai special tool lah. Special tool ada dalam kereta mobile. Rezeki pertama kita. Sekarang kita ada workshop guys. Workshop bukan workshop kereta je. Harley Davidson sekali kita buat. Rezeki. Alright. Ini dia. Dan kita cuci tangan dulu. Let guys. Dan kita ambil brake cleaner. Dan kita bersihkan. Settle. Next thing to do, kita cabut o-ring yang lama. Then kita ambil oil filter baru. Land Rover Jaguar. Buka ni. Sebelum tu kita masukkan o-ring lah. Kita masuk o-ring, masukkan ni, make sure lock. Kalau ada lock, buat macam ni. Nampak? Ada lock. Then kita masuk balik dalam ni. Ketatkan. Then ketatkan sikit. Okay guys, ketat-ketat. Manja-manja je. Manja. Dah. Baru boleh isi minyak. Tempat minyak dekat sini. Kita ambil corong. Dan kita ambil minyak 5W30 6 liter. Land Rover is a nice car. Tapi korang kena prepare duit lebih sikit lah. Land Rover ni potensi dia selalunya kat air suspension. Head technician kita cakap air suspension Land Rover ni 4 batang 40,000. So mana satu batang 10,000 lah. Jom kita tuang. Kalau kau nak tahu, minor service Land Rover ni tak mahal. Dalam 599 sahaja. Kita buat oil change, oil filter change, 30 inspection dengan diagnose complete. Owner ni dulu pernah je datang dengan kita orang untuk servis dekat office dia dulu. Tapi sebab office dia dah dekat dengan workshop, so dia datang workshop terus. Dah, settle. Okay guys, so sekarang kita nak buat OBD lah. Kita dah buat OBD, kebanyakannya okay, no problem. Alright, siapa-siapa yang nak servis dengan kita orang, just 599 untuk Range Rover ni, boleh Roger je, Richard AutoCare.